Salam sejahtera. Pemilihan PKR sudah selesai, tetapi mana gahibnya 8.329 undi perwakilan itu dipersoalkan oleh pemimpin PKR. Jadi, adakah dengan ini keputusan kemenangan Nurul Izzah Anwar dibatalkan? Namun demikian, tidak ada pengesahan daripada mana pihak, terutamanya daripada urus setia berkaitan pemilihan PKR. Adakah dibatalkan atau tidak? Belum ada apa-apa pengesahan sama ada dibatalkan atau tidak. Dan tiada laporan salah laku yang diterima secara rasmi. Walau bagaimanapun, ada laporan baru-baru ini dalam media mendakwa Rafizi Ramli melanggar kod etika kempen pilihan raya PKR. Jadi, mana satukah yang akan berlaku? Adakah benar kemenangan Nurul Izzah dibatalkan? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya pada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Butang produk itu sangat baik untuk anda kerana produk yang saya kongsikan ini produk yang murah, mujarab dan membantu ramai orang yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah. Cepat beli, harganya murah, beribu-ribu orang sudah menggunakannya, mereka sembuh. Dan selain daripada itu, ianya lulus KKM dan halal. Jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Pemimpin PKR mendakwa 8.329 undi perwakilan gaib mempersoalkan ketelusan pemilihan. Bekas calon Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat PKR Kuala Selangor, Muhammad Faizal Abdurrahman mendakwa wujud elemen tangan gaib dalam proses pemilihan PKR 2025. Selepas sejumlah 8.329 undi perwakilan didakwa hilang tanpa penjelasan kukuh. Menurutnya, hanya 13.669 undi perwakilan disahkan diterima bagi jawatan timbalan Presiden. Sedangkan jumlah perwakilan yang layak mengundi adalah seramai 22.081 orang. Daripada 22.081 orang perwakilan yang layak mengundi, hanya 13.752 kertas undi dikeluarkan. Maka, terdapat 8.329 undi yang dikhawatiri gaib. Jumlah undi yang diterima Nurul Izzah Anwar dan Datuk Seri Rafizi Ramli hanya 13.669. Jumlah lebih rendah berbanding keseluruhan perwakilan yang layak, katanya kepada Sinar Harian pada Sabtu. Pemilihan PKR 2025 menyaksikan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tewas kepada Nurul Izzah yang memperoleh 9.803 undi berbanding 3.866 undi yang diraih beliau. Selain itu, Muhammad Faizal menolak dakwaan bahawa jumlah rendah undi disebabkan kelemahan sistem pengundian. Sebaliknya, beliau mendakwa wujud unsur percaturan dan protes senyap dalam kalangan ahli parti. Individu yang menang jawatan utama didakwa telah ditentukan sejak awal, sehingga kini tiada pendedahan transaksi atau proses masa sebenar bagi sistem blockchain yang digunakan. Di peringkat cabang, pengumuman keputusan lewat sehingga 20 jam selepas pengundian ditutup. Kelewatan juga berlaku di peringkat pusat, ujarnya. Beliau turut memetik kenyataan Setiausaha Agung PKR Datuk Fuzia Saleh yang memaklumkan keputusan akan diumumkan tengah hari Sabtu, namun ia hanya diumumkan selepas kelewatan lebih 21 jam. Apabila timbul pertikaian, Jawatan Kuasa Pemilihan JPP menyatakan keputusan akan diumumkan 4 jam selepas pengundian ditutup. Namun persoalan kemana hilangnya baki undi masih belum terjawab. Menurutnya, lagi
Percaturan juga boleh dilihat di peringkat cabang apabila berlaku ketidaksepadanan antara ketua cabang dan barisan ahli jawatan kuasa EJK yang dilantik. Beliau menyifatkan sistem blockchain yang digunakan oleh JPP-PKR sebagai sistem pelik dan menambah bahawa kelemahan ini boleh menjejaskan kepercayaan akar umbi terhadap parti. Kita lihat tren di media sosial menunjukkan bahawa keyakinan ahli parti semakin goyah. Jika perkara ini tidak ditangani segera, ia boleh membawa padah pada pilihan raya akan datang, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan permohonan maaf daripada Anwar Ibrahim dalam pemilihan PKR yang baru sahaja selesai. Pelbagai isu, pelbagai perkara yang mendetikkan hati kita, menjentik hati kita dan mendukakan ramai orang, termasuklah Rafizi Ramli. Kemarin dalam Kongres PKR terakhir, hari terakhir, Rafizi tidak menghadirkan diri. Dia pulang ke Kuala Lumpur dan tidak tahu kenapa. Hal ini menimbulkan kegusaran kepada ramai orang. Ada yang bertanya dan tertanya-tanya, adakah Rafizi akan terus bertahan dalam PKR ataupun bagaimana? Namun demikian, sumber dalaman yang kita terima menyatakan bahawa Rafizi Ramli kekal di PKR meskipun ada cubaan-cubaan daripada parti-parti tertentu memancing beliau. Ada cubaan-cubaan tertentu di dalam parti-parti tertentu, gabungan parti politik tertentu ingin memancing Rafizi. Kononnya mereka mahu pemimpin yang seperti Rafizi dalam payung besar. Istilahnya payung besar. Dulu bukan main lagi menghantam dan mengeji, mengecam, menghina Rafizi. Tapi kini mereka pula kata Rafizi sesuai dalam payung besar. Itulah kan, teringin sudah mereka mahu memancing Rafizi memimpin payung besar. Mereka tahu kekuatan dan kehebatan pengaruh Rafizi di dalam mengubah lanskap politik Malaysia. Tapi saya berpendapat dan sumber dalaman yang kita terima mengatakan Rafizi bukan seperti Azmin Ali. Rafizi tidak seperti Azmin Ali yang menjadi pengkhianat itu. Rafizi kekal bersama PKR. Namun hari ini Anwar Ibrahim tampil memohon maaf. Presiden Parti Keadilan Rakyat Malaysia PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memohon maaf kepada ahli dan perwakilan parti kerana kurang memperuntukkan masa kepada urusan parti sejak memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Menurut Anwar, sepanjang hampir 3 tahun mentadbir negara, beliau lebih banyak memberi tumpuan kepada urusan kerajaan dan kepentingan negara, menyebabkan masa untuk parti menjadi terhad. Jadi sangat sesuailah Nurul Izzah dilantik sebagai timbalan Presiden Parti PKR. Selain daripada itu, sepatutnya timbalan juga janganlah diberi jawatan dalam kabinet yang tinggi, supaya masa beliau benar-benar tertumpu kepada parti dan beliau tidak terikat dengan apa-apa tindakan dalam kabinet. Timbalan Presiden boleh bersuara sesuka hati untuk menepis apa saja kecaman maupun sindiran maupun apa sajalah tentang perkara berkaitan. Saudara, apa yang lebih menarik lagi ialah Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau berjanji mulai bulan depan beliau akan memperuntukkan sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu untuk memberi fokus kepada kerja-kerja parti, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Kongres Nasional Keadilan yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru pada Jumaat. Saudara, pengurusan parti itu sangat penting. Jadi sangat sesuailah Anwar Ibrahim merasakan perkara ini dan sangat sesuailah untuk Anwar Ibrahim bertindak cepat. Jangan sampai sudah terlambat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.